bukan biasa-biasa. Masuk line, terus gegar dunia. AI team bangun, kita start cerita. Makodok mod, semua mata terbuka. AI Makodok, Makodok. AI new generation 2026. AI Makodok, Makodok. Mat motor sejati. Jangan lupa share, like and subscribe my YouTube channel AI Makodok. Sejuk malam-malam ni. Kau buat apa Arezek lah siap. Arezek ni, hal aku boleh bawa awek ni, sedap ni. Kalau awek Arezek, boleh intai pada dekat aku rasa ni. Baik aku pergi sana, boleh intai daripada dekat pun tak apa dah. Arezek lah. Gila lah Arezek ni. Gila. Kalau Arezek ni perempuan, dah lama dah aku kahwin denganmu Arezek. Awek aku awek. Peluk. Tapi Arezek 1.8 sempat tak aku kumpul. Kalau tak boleh Arezek 125 pun boleh. Awek pun boleh duduk sini, aku duduk sini. Allah, sedapnya. Pergi Terengganu dipeluk awek. Bangun bro. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siakap senohong kalau ikan berduri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Okey, apa kita nak buat hari ni? Hari ni macam seperti kau tahu, kau boleh tengok motor-motor yang berada di sini. Tak apa, boleh live. Boleh live je. Apa benda lah live nak ada bagi live. Bukannya full cerita ni kau buat. Ini separuh cerita, itu promote konten kau tahu tak? Okay, seperti korang mana tahu, nampak tu ada motor Arezek yang berada di sana. Tapi ramai lagi. Patutnya aku, Lokman, Amri, semua gerak sekali. Tapi Amri dengan Lokman habis minyak, tak ke mana dah ada orang. Aku pun tak tahu. Jadi kita orang sekarang ni berada kat Temerloh. Nak buat apa? Tengah tunggu tu motor ni jam. Tapi dah hidup. Sekarang ni kita bawa gerak. Kita berada kat Temerloh. Sepatutnya aku buat konten tadi, tapi tak boleh sebab dah terkejar masa. Jadi ini ada timing yang boleh buat konten, jadi kita buat konten. Okey. Jadi jom kita layan konten aku. Kali ni aku akan bagi korang hidangan yang menarik. Konten Arezek member ni. Tapi aku tak ikut budak-budak ni. Tak ikut Abel, tak ikut Raya, Wan Kandiat, Nuar, apa semua. Sebab aku memang dengan set-set adik Sofian, adik Sofian Rashid, komen aku sendiri. Jadi tengah set motor. Sebab apa? Bukan aku tak nak ikut orang. Sebab takut motor aku jahanam, hanya tangan dia saja yang boleh buat motor aku ni. Sebab motor aku ni dia lain sikit. Ada toyol. Tapi itu lokal terus kan. Ada RM50. Karburetor RM50. Karburetor lokal pula RM50 ni karburetor. Ini owner saving duit ni. Assalamualaikum bang, sihat? Ya. Macam mana perjalanan? Kat dulu lah, aku tengok kejap. Okey. Lagi fly Apa tak fly? Baik, gaduh dah boleh fly. Cantik. Motor dah hidup. Dah boleh luncur. Kau jangan duduk sebelah aku macam tadi, berat. Berat lagi pulas. Mana tak jam? Buat apa ni? Obat. Orang dia kerja. Orang dia kerja. Buat apa ni? Apa benda bagi burger agak-agak. Okey, jadi memandangkan kita semua dah settle motor one to five tu apa semua. Jadi aku akan buat vlog ni mungkin panjang sikit. Panjang apa? Panjang lah cerita ni. Daripada Arezek member hari ke hari. Jadi mungkin ataupun aku akan make episod
ataupun aku terus direct je berkejam-kejam cerita ni. What the okey, jadi jom kita tunggu yang lain. Kita gerak ke gerak ke Terengganu lah. Arrange member. Push. Okey. Lucu. Saya baru bangun, geng. Minta maaf semalam kita orang tak boleh sambung semalam. Memang betul-betul tak larat malam semalam sampai. Memang tak larat memang kong ni. Kerana aku tengah tunggu lomba nak pergi dapat event sekejap. Tak ngapa ni. Bila? Weh. Main telefon apa lagi? Cepat aku nak gerak dapat event. Kau marah ni? Ayah. Cepat, jom. Dapat event. Tak ngapa macam ni. Kau tahu tak, masing-masing ni budak paling acah pada motor jam. Kau tengok dia buat apa. Kau tengok motor jam dia bawa. Sini, kau tengok. Cepatlah Loman. Abang, babe. Semua tengah pening kepala. Motor Amri buat jam. Ni pun buat jam. Buka kereta. Kau bebal ni memang tak reti bawa motor. Kau tengok itu jam sampai bogel lah motor-motor semua kat situ. Alamak. Kunci kereta. Gimana? Nak ambil kasut. Pakailah helmet dulu cepat. Amri ke Amri? Acah-acah pakai kasut ke kau? Ya pun buanglah harga ni dulu. Alamak. Ni nampak ni adik Esaf tengah merepair motor-motor cikal yang sedang jam dan sedang rosak. Ini adalah Mat Ganu. Mat Ganu adalah seorang penolong pomen. Okey Ganu, kata-kata sikit. Balancer pecah ke? Balancer pecah dia kata, balancer pecah. Bearing balancer pecah. Motor siapa? Motor Azim. Rider tak padu lah ni. Aduh. Balik kita repeat. Tepi lah. Aku nak pergi mana? Kau wajar aku. Kau naik motor ni meh? Motor Shopee. Kau bagi jet motor tengah buat, aku terpaksa lah. Motor Shopee je. Nampak seat pun dah selesa dah ni. Jom. Tak, mana motor aku ni? Oh, ni motor aku. Ana, kau cameraman pakai ni. Itu MS kau tu pakai. Ha? Itu MS kau. Yalah, bagi dia pakai. Bagi dia. Kau pakai. Dah, cameraman pakai man. Sementara kita tunggu orang set motor. Apa yang dia buat pula? Sabar pakai kasut. Kita kat negeri Islam, dia kena sabar. Kau saja lembab. Lembab nak. Diam ah. Masing-masing pun bangun semua. Mela masing-masing. Dia tidur sedap dah. Apa dia? Tak ada apa. Dia bang awas sebab bini ada. Apa? Bini aku ikut dia. Bini baru? Bini baru bapak dia. Bapak aku tak ada. Jangan bapak Lupa anak yatim. Jangan sampai bapak-bapak yang lain. Kau ni. Kau nak gurau macam aku gurau dengan raya semua lah. Gurauan kita orang memang wajar. Dah handsome ah. Dah handsome dah. Mal nak pergi jumpa Khatijah dia. Luncur! Sekarang ni aku tengah bawa bini nombor 2 aku. Merempit bos. Bini pun tak boleh peluk. Aku boleh peluk. Hey! Kita akan pergi ke tempat event sekarang, okey? Jadi jom kita pergi tempat event. Amri semua dah ready. Kita ke tempat event tu. Semua motor RZ yang berada di sini. Alright, let's go. Kita ke tempat event. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
tak? Susah. Kau tahu tak? Kurang tak tempat event sangat. Susah. Turun lah balik kau pusing malam ini. Turun. Turun lah. Turun. Baik. Baik. Sekarang kami ingin tambah event bersama Bang Kodok dan juga Lokal. Negok kaki. Kaki negok. Kita dekat mana ni Abdi? Kita silakan tinggal dorang. Masuk. Biar robot motor. Ini baju. Masuk. Kita mau cari baju di dalam. Cari baju. Tapi kau tengok macam mana kita mau nyebrang ni. Macam mana kita mau nyebrang? Ikut sini. Oh, jangan. Dah susah, mana kameramen kita? Oh, dah. Jom, kita cari baju dulu, biar rombong motor. Kita chill dalam, jom. Duduk. Kita pergi atas sini. Tanya. Mana kita mau pergi ni? Kita mau pergi mana? Kalau di depan boleh. Pergi ke sana. Kamu tak payah tengok muka Mal Kodok. Sebab muka Mal Kodok pun ada dekat sini. Sama je. Dia bukan belakang kita. Jangan bagi tu orang dah tahu lah. Nak pentas dia di mana? Sekarang ni saya baju, saya petas. Okay, kita cari baju dulu. Paling penting sebenarnya cari tali pinggang. Ya, okey ya. Sekarang ni kita perlu cari tali pinggang dulu. Pinggang. Sebab aku risau ni. Ada jiwa tadi pinggang sini. Ada. Kalau bukan tali pinggang, tali rapia. Okey, boleh asal belikan. Asal ikat lah. Wah, kamu kami cakap sepanjang jalan, ha? Dua. Benar eh. Benar gila. Dah kau memang Kodok punya kota kita. Hello, Kau duduk kat pintu masuk kan? kami duduk di stadium. Kau duduk betul-betul kan? Kami duduk. Kau lintas jalan masuk kat dalam. Ya masuk dah. Ya dalam sudah ni kami. Kami duduk dalam di kursi. Jalan geng mana? Kami duduk di dalam ni. Belah mana? Dekat dalam. Dekat orang jual-jual ni. Dekat jual-jual ni. Nak tengok aku kat dalam ni. Ha? Mana kau? Cuba kau pergi yang jual-jual dekat stadium ni. Dekat kemah warna biru putih. Apa jual kanan? Ha? Aku dekat jual-jual. Mana? Mana? Mal Kodok ni memang betul-betul lah. Ya, face up. Sabar. Ni kat stadium Few moments later. Masuk dalam. Dalam. Tinggal aku. Nanti kilo tinggal aku. Gambar. Sini RM5. Acik mana acik? Tu ada orang semua hilang. Depan dapat event. Hei, aku bagi tahu awek kau. Aku bagi tahu awek kau. ada bini ah. Weh, dengan perempuan. Aku bagi tahu kat Tijah ni. Dia buat sini. Payah kat belah zaman sekarang. Payah. Diorang kat dia. Kita tunggu diorang kat dalam dia. Jangan ke sini. Jalan. Jangan sini orang berhenti ambil apa? Kalau berhenti orang ambil. Dah. Ya, jom. Jadi kita aku kat tempat event. Maaf, tempat event memang tergabut. Pak, pulang. Bunyi bising. Tapi inilah suasana panggil. Suasana Lokme. Jom. Dia putih lambat. Kau putih lambat. Mu yang tidur. Kau yang tidur. Aku belum. Biasalah petang. Penat rai. Inilah sebab dia. Aku tidak pergi ke tempat event. Kerana benda-benda yang macam gini. Sebab apa? Satu benda kita tak kena tahan lagi. Iya. Apabila kena tahan. Jadi kau ride sini untuk apa? Suasana bos. Lepak jabatan akad.
Aku pergi RZ member, tak pergi sini tempat event, tak pergi. Pening tu ni. Sebab terlalu penuh. Pening tu ni terlesak lapar deh. Lai. Menggojang lara, menangis aku kesesakan. Jangan ditanya kenapa nak masuk. Kau tengok Amri semua dah kat depan dah. Memang tai. Diorang Bergambar kepala korak ni gambar. Diorang ambil gambar kita orang. Aku kalau boleh masuk nak pakai topeng kau tahu, pakai topeng. Mana? Famous tu. Siapa berada ni? Diam, aku tanduk dagu kau nanti. Ha. Okey. Mana ni? Okey bang. Baik. Gerak. Famous juga. Gerak. Kena beli apa? Apa aku dapat ni? Kita Malaysia. Ah, Astagfirullah. Amri. Mana Amri? Nama? Beg helmet tak nak? Nak helmet? Ha. Weh, ayam mana ayam tadi? Mari. Mana dia? Jangan apa masak Maggi. Aku lagi bersyukur. Gila, ambil gambar penat lah, Sat. Mana? Ambil gambar kena senyum. Lagi. Oh. Tak tong sampah pula. Kau agak-agak ah. Kau ingat level aku sampah. Oi, itulah. Gerak. Weh, gerak. Lampak kita orang tak boleh lama. Weh, dahaga. Air. Air satu. Cocok bagi sini air satu. Cepat Air tak ada. Suek, gambar dengan air. Air. Nak gambar kena bagi air ya. Dapat dari ni bagi. Apa lagi? Dak ni kedekut. Apa lagi? Nampak? Beli air. Belanja air. Air. Bang, beli air. Bang, bagi air yang dicincang takkan putus, boleh? Air dicincang takkan putus. Weh, air mana nak belanja? Kalau Air, mai nak belanja. pakai dia. Tak, kau belanja. Berapa? Kurang guys. Share. Kalau satu ni semua ni berapa ni? 5. Ha? 5. Apa dia 5? Hai, belangkon ni. Belangkon. Semua balham. 1,000. Wow. Panas, ya? Hei, 1,000 balang. Bayar duit kau 1,000. Semua ni. Ada yang bagi. Ada air dagu. Air dagu ada. Bang, air dagu ada. Bang, air dagu ada. Air dagu. Cepat, air apa? Air dagu. Air apa dagu? Dia air apa? Ni, bagi akak. Akak air apa? Vanilla Blue. Wah, kau menjual lah. Oi. Vanilla Blue satu. Oh, menjual pula dah. Baru kerja. Baru masuk part-time. Kau ni mal kodok. Vanilla Blue satu Dia ayam ni. Weh, part-time siap. Cepat lah benda. Mana brand plastik? Berapa ringgit? Apa? RM5. Oi, akak ni bagi 50 lah. Ambil. Baik. Okey kak, terima kasih. Boleh datang lagi kak. Okey. Bos, saya apa bos? QR ada di depan QR. Air apa? Air sayang. Kau jangan sampai aku carut kau lagi. Kau ingat apa? Medi di Filipin. Ni air apa tadi? Kau tak nak air kau? Kau carut je kerja kau. Kau tak nak air, biar aku je minum air. Ni air apa ni? Bagi air masam. Air langkau banyak kau. Air dia penat tu. Jadi penjual air pula tiba-tiba datang RZ member nak beli benda lain, jadi penjual air pula. Banyak. Sabarlah. Apa online sini tak ada? Okey dah. Okey, bersih dah. Bro, makan bro. Weh, kau sebat aku punya kepala ekor. Pegang dari tadi. Pegang. Loman punya makan.
Kuat aku. Lalu beli bantu. Kuku. Hah, kur. Lecak ke? Weh. Lecak ke? Oi, OL. Dia Bantan. Ya. Ni dah setting pula lu aku. Dok. Rupanya bukan beg. Ambil nak yang baik. Aduh. Ni. Hal. Tak, dia ada yang bag. Ada yang beg tak? Yang bag dong beli kat mana? Ni lah. Ya, dia ada bag. Bukan. Yang ni yang baru ni, peta baru. Dia ada tali. Dia tali. Macam Lawan Bantan ni. ni. Baik, ni penyu jualan RZ. Ni kita tengok penyu sana. Ini orang dah panggil misi mencari penyu. Padahal semua perangai macam penyu. Tu tunggu mu. Ya, bukan. Misi mencari penyu padahal semua perangai Ini aku penyu yang berdagu tak nak. Penyu yang berdagu. Tadi dah habis. Cari penyu yang berdagu, Amal. Ha? Tak ada. Orang wajah. Ya, wajah aku. Orang masjid. Kau jangan kali terakhir kau pergi RZ member. Ha? Apa? Ya. Oh, kamu budak AI team eh? Bukan. Selfie boleh? Oh, selfie. Boleh. Baik, penyu tak ada? Okey. Tadi aku ada jumpa satu dekat masa time kita pergi makan. Dekat tu Amy tahu. Nama tempat tu Amy yang bawa kita. Dia dekat pantai apa benda. Itu tempat tu tak ada orang. Pantai ni. Pantai Yang tadi kita pergi tu. Merdeka. bukan pantai Merdeka. Woi. Baik. Bukan, ni pantai apa? Kita makan ayam guting. Air putih dia. Weh, kapal ekor. Lekor. Habis tutup. Lekor. Tak ada jam hari. Tiga. Dagu. Wajah. Wah, nak masuk lagi tapak event, nanah kau. Aku dah cakap, masuk tapak event memang akan jadi macam gini lah. Kalau dia orang ni, dia orang panggil artis low budget sikit. Macam aku, dia international. Dah. Jadi dia akan lebih kat aku sikit lah. Bukan akan lebih ke Mal. Mal, kita orang pakai helmet tak nampak. Mal dagu dia terkeluar. So sebab tu nampak dekat Mal. Sebab ini soal international. Kalau dagu aku panjang, kemungkinan boleh lintas Mal. Kamu dah payahlah, sama aja muka kamu tu. Ha? Sama aja muka kamu. Ya. Weh, Shelly. Ming siap kau. Tapi dah tak fighter. Naik maybe. Atau dalam paling awal jam. Kita orang dalam minit baru jam. Alah. Jauh-jauh datang daripada Sabah untuk member untuk jam. Tahu. Kau dengar tu, member aku cakap tak fighter bro. Meh. Nak tanya sikit boleh meh? Weh, tanya banyak lah. Tanya banyak. Helmet. Berapa ribu meh beli meh? Helmet. Ha. Apa ribu? Berapa belas ribu? Ui. Helmet ori koi bos, 13,000 bos. Beli kat mana? Beli kat Shopee. Dah. Beli dekat COD dengan kawan lah. Siap dia kawan. Sebab dia tak sponsor, aku tak sebut kedai dia. Nak bagi limited. Ya. Topimu berapa topimu? Ha? Topimu. Tapi aku gentleman, 5,500. Gila, kaya lah. Mana otak bro? 5,500 ringgit. Kaya tu 5,000. Aku 1,000. RM1,000. Aku tu sampai 1,000. Ni. Tu. Amre. Helmet berapa dia helmet? Helmet berapa? Bro, 6,100. 6,100. Buat 6,000 tau. Ini aku percaya, aku beli kan. 6,000 COD yo depan rumah. Padahal harga market dia original 2,100 kan. Dia tambah kat situ. Ni aku dah bagi tahu korang. RZ member kali ni bapak panjang siap. Tak pernah panjang macam ni. Mati lagi ni. Dulu separuh ni panjang sampai hujung. Weh, apa cinta teruk? Pok mana pok? Keluar makin londe. Keluar londe. Aku macam okey meh.
Amri. Amri ni. Ya, aku panggil mula. Okey, Meh. Okeylah, tak apa. Amri dengan Meh lah. Cuba kau try weh. Aku nak tengok. Mu lah try awak. Nak tahu mu masih berani ke tak berani? Kita orang berani lagi. Come on lah. Come on lah. Tidak. Aku tidak akan berdua dengan bini aku. Oh, bini mu bukan rado bos sini. Adjust lah. Oh, belakang kamera boleh adjust pula. On kamera saya adjust. Bini aku marah. Hei, kuli mata. Sini. Popol itu. Dah ya itim lah. Yang Ini mesti Ali Irfan dia. siap. Ini mesti budak Ali Irfan. Weh, jauh lagi mak. Nak sampai sana. Ayam satu barang pun tak jumpa. Tali pinggang sekolah ke bagai? Yes. Weh, Malu dia siap. bercerita bercerita lah. Tolong lipat. Tolong lipat. Weh, bos. Bukan dia seorang ni. Weh. Pinggang semua tak ada. Memang dua-dua kaki lipat. Kalau Macam mana? Okey, dia macam mana? Ha? kalau nak pergi RJ member punya baju untung ni. Memang aku rasa tak lepas nak masuk ni. Tapi kau boleh terus ke? Kau boleh tunggu ke kalau orang tak gambar ni? Aku serabut. Kalau kau okey, aku okey. Tapi ada orang ni kan. Dah kalau tunggu aku tunggu tepi ni lah. Nak buang kopi. Aku buang je lah topi pegang lah. Aku pakai ya, bising gila. Panas Panas bro. Berat Aku dapat hijab lah. kan. Dah rupa apa lah aku ni. Oh babe. Berpeluh-peluh lah. Sekarang ni memang kita ada sesakan, kita ada tak boleh nak jalan, tak boleh nak terus kan. Sebab biasalah player international punya artis dia akan payah sikit untuk berjalan. Sebab terlalu famous ni. Artis tu kalau lalu tak sama semua international. Lainlah muka-muka Myanmar macam ni. Kalau muka-muka Myanmar macam ni dia memang kurang sikit. Habis borak macam ragu. Nampak? Aku cakap dah. Tadi dia mikir, nampak? Okey. Nampak tu tak percaya? Aku level international. Okey, sekarang ni tak ada orang nak beli baju kan? Tak ada nak beli baju balik. Balik lah senang. Kirim kat orang lah. Kirim kat orang dia. Kirim kat orang. Sekarang ni jalan cerita dia. Last choice, baju tak boleh cari, apa tak boleh cari, aku nak balik. Nak cari penyu je, biar orang cari penyu je. Memang tak boleh dah, sesak weh, penat weh. Dia bukan penat nak berjalan. Kau kena faham Sebelah mana bang? Kita sebelah ni ada. Orang tangkap gambar ni yang jadi penat je sebenarnya, kau tahu tak? Hitam dia dah. Dia orang tangkap gambar. Macam ni lah kehidupan orang cakap. Kehidupan apa? Dulu masa tak ada nama, orang tak kenal. Nak rasa, bila dah rasa, Saudara boleh lah. dia jadi macam jadi susah jugalah untuk kita kan. Dia macam tu lah. Tapi alhamdulillah lah, rezeki Allah bagi aku. Jadi aku syukur alhamdulillah. Sebab jadi macam ni. Dengan datang hasil macam ini lah. Orang kenal aku ada duit lebih sikit, boleh bagi kat mak ayah aku. Macam tu je lah. Okay. Jom kita pergi beli penyu dulu lah. The next day. Okay, morning guys. Sekarang hari ketiga kita berada dekat RZ member. Motor semua sekarang dah siap. Kejap lagi orang beri. Kita nak balik dah ni. Sekejap lagi hari last dah ni. Sebelum kita balik kita nak pergi mandi kolam dulu. Amri, Lokman semua ada kat kolam. Tak ada, Lokman tidur. Lokman tidur. Oh dah kejut dia. Kita kejut dia. Lokman tidur tak jadi. Tak tahu gadget dia. Boleh. Amri dah beli. Amri paling semangat tidur. dia. Oh. Mana ni? Dia belakang. Mana speaker? Luar. Aku paling patang kalau orang tidur ni. Mana Amri? Lokman sini. Idiot dia. Tak aku. Yes, Ha? Yang kacau hidup aku. Sekejap aku buka bluetooth tu. Semua masing-masing mau bangun.
Bangun, bangun! Hei! Hei! Bangun! Mandi pulang, bangun! Cepat, balik! Bangun! Bangun sekarang! Bangun! Ni 2 ekor lagi, 2 ekor lagi, 2 ekor. Tak nak bangun. Kalau tak nak bunyi anjing, kita ada satu bunyi yang bingit. Bangun, bangun! Bangun, bangun! Bangun! Mandi kolam, bangun! Dah, semua dah bangun. Dah bangun. Jom, kolam. Kita dah, kita orang kejut semua. Jadi, kita akan mandi kolam. Let's go, kita pergi kolam. Sebelum kita balik ni. Apa cameraman buat ni? Aku dah muka baru bangun tidur ni. Kau berlari pula. Saya sebenarnya dah rindu bini saya ni. Saya nak balik rumah. Kalau boleh nak balik awal lah. Tak balik awal. Budak-budak ni semua dah dekat kolam. Kau nak lompat dulu lah kita. Oh ya, dia orang dekat kolam lari. Amri ada Amri? Ada. Afri paling semangat hari. Amri paling semangat. Okey, dah jom okay. Kita pergi ke kolam dulu. Tengok diorang semua. Kita mandi sekali. Lepas tu kita siap-siap kita balik rumah. Okey, saya nak beritahu korang yang konten untuk pergi tak ada tau. Sebab konten yang untuk pergi ni dia semua masing-masing kan lemau sebab motor hilang apa semua. Bila motor hilang apa semua, kita orang jadi tak ada mood nak buat konten ke tak? Bila tak ada mood nak buat konten, jadi payah sikit lah. Sebab motor hilang semua. Lepas tu bak gerak pula lewat. Memang barai gila lah pagi. Konten aku ni pun Hai Amal. konten aku ni pun rasa macam apa benda ni siap konten macam bukan konten lah aku. Macam bukan konten RZ member lah. Pergi bercuti je konten. Sebab sampai sini memang penat gila weh. Aku tak tahu kenapa. Tahun ni tahun yang memang paling penat. Tahun yang paling serabut. Tahun yang paling semua paling lagi. Weh, diorang dah ready weh. Asal kau cakap cerita kau memang guna ayat paku ke? Diorang dah ready weh. Dia macam tak ada. Oi. Dia cakap macam ayat guna ayat betul-betul ayat paku tu. Ayat paku. Wah, ready weh. Orang cakap relax sudah. Cakap dengan member kan. Sebab budak-budak dah penuh lah. Okey, jadi kita dah sampai. Kita akan mandi kolam dulu. Okey, let's go. Mandi kolam. Let's go. Kita baru lepas terjun kolam, geng. Unta baru. Aku jumpa dugong. Dugong ada. Ikan belanak. What? Bapak tercua weh air. Salah. Bawah 12. Oh, kita tak ada mandi Iwak betul salah server lagi. Rupanya ni budak-budak ni. Aku boleh petik tak? Mana awak jumpa lah. Cuba tolak kamera kau tu man. Kamera. Weh, apa lu? Jerubu. Iwak ni jerubu. Ini benda apa yang asap-asap ni ya? Ni yang macam kat ni, Maulana. Mamak. Tak kawan kau seorang lagi mana? Ni apa? Ni macam air terjun dah. Gila pun budak ni. Kerja lah dia. Kerja dah Lokman.
Aku sama kau. Jangan kau. Jangan kau. Jangan kau. Lepas. Lepas. Dan sampai ujung 5 minit. 3 minit sampai aku bagi semua dalam komen ni. 5 minit boleh tak? Siapa jalan? Tak pernah berenang ke? Ya, kau berenang kat dia. Aku laut ni semua pernah berenang kat dia. Kiwak dia kata dia pernah berenang kat laut. Berenang. Sampai ujung jalan ada jalan. Kiwak. Kau tengok. Berenang dah macam ni tu, lipas. Hei, badai air. Badai air berenang. Kiwak pergi air. Berenang lah. Sakit jantung pula. Kau tengok dia buat apa? Pagi-pagi dah tengok blue lah. Bila pula air? Dia menggunakan dia famous untuk tengok blue. Pegang aku punya burung ni. Iwak, konten aku sekarang ni kan banyak dah lucah semua Luqman ajar. Dak ni pun semua dah lucah. Lipat. Uish. Man, kau pula Man. Aku pula. Ni ada tarik kalau kau balik. Iya mah. Kenapa aku tahu? Sakit belakang kau peng. Itu baru 500 tu. Kita tak tipu je. Aku tahu mat. Aku 5,000. Aku 5,000 kalau dagu di air dulu. Dagu di air dulu. Ya, aku lompat tu dagu dia. Dia tak sama. Kira pusing. Tak itu. Ini anda dia backflip guna dagu weh. Okey, try. 500 kalau ngabi. Bila lu tahu cabaran mal 4 mal. Sumpah serabut aku daripada semalam tak boleh backflip. Aku tak tahu kenapa. Nak balik padahal dulu aku boleh lah tu. Tak tahu sekarang aku dah tak berani. Beli. Beli aku dah tengok kau pula. Kau beli. Berapa kau ada? 500,000. 500,000? 500,000. Setengah juta? Setengah juta tapi aku nak lagu sampai lu. Bukan lagu sampai lu, buka sampai lu. Lari Pepsi. Licin? Kau pada cakap okey buat. Ini kalau dah licin aku buat. Aku nampak muka kau. Aku buka mata kau ni pagi ni juga. Nasib licin ni. Aku buat dalam licin tadi. Dia mesti lari sap. Gitu kan? Aku boleh buat lah. Dia boleh buat. Lipat depan. Aku sudah buat. Lipat depan je. Macam ni. Itu adik aku pun boleh buat kalau itu. Adik aku buat 5 kali lagi putaran. Habis, try. 5 kali aku buat. Sekali pun tak jadi ni aku sendiri. Hampir kali putaran. 3 kali pun sekali je pusing. 3 kali melebih je. Kalau ada papan ajar boleh. Tapi semua. Semua kira dia tu. Okey, jadi sebelum kita orang balik kita nak fun dulu, mandi kolam apa semua. Jadi jom kita nak mandi dulu. Sekejap lagi kita jumpa time balik sekejap lagi. Aku nak pacak 360 dulu apa semua. Baru kita tengok kita race time balik ni. Nak tengok foto Abri kat dua chat. Okey? Okey, jadi kita orang dah selesai mandi apa semua, dah settle apa semua. Sekarang ni kita orang nak on the way balik. Sebelum kita on the way balik, kita akan pergi shoot, ambil gambar dulu apa semua. Ni momen-momen untuk tahun ni punya. Tahun lepas pun kita dah pergi tapi momen tak banyak. Jadi aku simpan video ni untuk kenangan-kenangan dekat YouTube nanti. Apa-apa aku rindu aku akan boleh tengok balik konten ni, okey. Jadi jom kita akan pergi ke, kita nak pergi mana aku pun tak tahu. Pulau Duyung ke apa benda tak nama. Nak pergi tangkap gambar. Pergi mana? Nak pergi mana? Kat mana? Apa? Macam dekat padang-padang sikit. Aku pun tak tahu. Dia pun tak beritahu apa nama tempat. Apa aku tak tahu. Apa tibai lah, okey. Jadi kita akan pergi ambil gambar kat sana. Kita akan ambil banyak-banyak momen untuk tahun ni. RZ member 8.0. Okey. Let's go. Jom. Ciao. Lepas mandi kita akan bangun. Bangun pula. Lepas mandi kita bangun, kita ride. Jadi
Jom kita layan video ni sampai habis. Video-video ride semua aku akan masukkan lain. Jadi korang layan je lah video ni sampai habis. Aku akan letak 360 apa sekejap lagi, video racing ke apa semua. Jadi korang layan sampai habis, okay, video ni. Okay, jom, let's go. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my muscles so humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Terima kasih RZ member 80 by Adik Performance Luncur.